Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada daging apa dah rebus siap ya. Bawang besar 3 biji, ada 3 batang serai, ada 4 biji bawang putih, 2 inci halia dan 1 inci lengkuas ya. Kisar semua ya. 1 sudu kecil serbuk ketumbar, 1 sudu kecil jintan putih. Kerisik ni 2 pack kecil tu ya. Ada daun limau purut dan daun kunyit. Cili kisar tu ikut pedas masing-masing ya. Ini air rebusan daging ya. Ni ada santan ya. Daging tu kalau rebus air dia, upah masak dalam pressure cooker ya. Letak 2 cawan je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama tak memasak ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha ya. Jom kita masak rendang daging. Jom kita tengok. Minyak tu agak-agak lah, bahannya banyak mana kan. Ni bahan yang dikisar ya. Biarkan bahan tu mendidih dulu, baru masukkan cili kisar. Biarkan cili tu mendidih betul-betul ya, pecah minyak ya. Masukkan serbuk ketumbar dengan jintan putih tu ya, serbuk jintan putih. Daun limau. Masukkan kerisik tu ya. Masukkan pula air rebusan daging tu. Santan. Masukkan daging tadi tu. Asam keping ya, yang kecil ya. Garam, serbuk perasa dan serbuk kunyit ya. Biar mendidih, biar masak betul-betul daging tu. Masukkan daun kunyit tu. Masak hingga kering ya. Dah pun siap ya rendang kita. Ini apa nak masak lontong. Jom kita tengok bahan. Ni ada suhun dengan pucuk dia ya. Ada carrot. Kalau sayur carrot ni budak-budak ni semua makan. Kalau sayur lain tu tak laku pun. Kisar bahan ni ya. Udang kering 1 genggam, 2 batang serai, 2 biji bawang besar, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 3 biji bawang putih. Cili padi tu ikut sukalah ya. Ada santan 1 kotak ya, tak cukup tambah. Masukkan bahan kisar dalam periuk ya, tak ada minyak ya. Serai, kunyit. Letak air sedikit.
masukkan carrot tu. Masukkan santan ya. Garam. Sebut rasa ya. Biarkan carrot tu masak ya, lembut. Masukkan udang tu semua ya. Kena tukar periuk ya, tak muat. Masukkan suhun tu dengan pucuk ya. Ni ikan bilis ni dah digoreng ya. Opah nak buat sambalnya pula, sambal lontong. Dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pun siap. Pagi-pagi raya ya, masak rendang semua. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Selamat mencuba ya.